Assalamualaikum and welcome to Fabilo. Jadi, alamak. Assalamualaikum and welcome to Fabilo. Tadi kira teaser lah kan. Okay, actually kita orang satu family dan family ada kat belakang lagi. Kita orang nak road trip pergi ke Perlis. So, jom kita ke Perlis. Singgah makan dulu kat tepi highway, area Cakap Jering. Sarapan pagi. Let's go. Baru lepas makan sarapan pagi dekat sini. Tapi bagi aku biasa-biasa je lah. Cuma vibe dia lawa lah. Ini suasana lawa kat tepi highway. Jom nak gerak ke Perlis. Let's go. Alright, aku dah sampai Perlis. Kita keluar Kedah dulu. Biasa buat Kedah. Di depan tu kita akan masuk pintu gerbang Perlis. Alamak, cari berhenti pula lah. Cari berhenti ke? Alhamdulillah dah sampai Perlis. Budak ni tidur. Budak ni tidur. Tadi melalak-lalak hanya dia. Dah tidur. So aku dah sampai Perlis. Nak pergi cari kedai makan. So nak makan. Dah makan tu. Semua ambil lauk, nasi campur. Jom kita tengok lauk. Sini ada macam-macam. Air cuma. Dan lauk banyak lah, beraneka lah kat sini. Bagi aku okey lah. Banyak jenis lauk kat sini. Okay guys, so aku sekarang menuju ke Kampung Y. Aku tengah nak ke sana. Jadi kita akan tengok view dekat Kampung Y tu nanti. Jom. Okay guys, dah sampai Kampung Y. So ni dia view Kampung Y. Boleh naik beca. Tak tahu lah boleh naik boat kot. Banyak ikan kat sini. Kita boleh beli makanan ikan kat sini. Satu paket RM2. Saya dengan dia jalan-jalan. So ni tempat nak register untuk naik boat kat sini. So kita boleh ronda-ronda. Ikutkan kalau nak best ambil dia punya sunset. Tapi sebab kita orang datang awal, so ambil ronda-ronda je lah. Tapi pergi belah laut lah. Oh ya, kita kacau. Tak tolong kacau. Beli air kena kacau. Okey, pakai life jacket dulu. Kita nak naik boat kena pakai life jacket dulu. Dia pedih no. Pari. Pakai no. Pari. Pari. Nah, dah siap pakai. Ni tak pakai? Abang apa tadi pakai? Dah. Okey. Jadi itulah benda nak ingat ini bapa pakai Nak jalan nak? pergi Muara Sungai Perlis. Kami dekat Kampung Y bersama suami tercinta. Sama suami je lah. Okey, fine. Ayah jalan dululah. Oh
dulu. Aku jalan dulu. Bye Faris. Kami lepas nak ambil saya balik. Ya. Ada tempat ikan ni, tomat. Tuman ah. Ada tomat tak? Tomat. Kawasan putih 2 ekor. Ha? 2 ekor. Beko. Makan dia boleh tak? Ha? Go stand. Masuk gear. Cenggia dulu, cenggia. Tengok belakang. Ada tiang tak belakang? Bye. Stable pula. Bye. Bye Faris. Abang topi abang. Topi tak nak buka. Topi abang. Kita laju. Lagi. Tak laju kan? InsyaAllah. Rakat elok. Wah. Kita bergerak ke laut. Laut Cina Selatan. Kena slow dekat bawah jambatan ni sebab dia ngam-ngam. Sebab kalau dia tu ombak berlalu ni kan. Kena beralun tu payah kau. Apa dia? Pengantin kena jalan kaki. Oh tu nampak tu pengantin jalan kaki. Bye. So ni dia seberang sana tu dah kira Thailand lah. Set. Oh semua dah mengucap-ucap ni apa Dah kenapa baca tak? So betul-betul dah dekat dengan laut. Sebelah sana dah nampak sepadan Thailand lah sebenarnya. Ya. Belakang bukit dia, belakang bukit ni dah kira Thailand lah. Paris, naik boat ke? Oh, lu naik boat. Ada orang kat sana. Nak sampai dah. Kita punya jeti kat sana tadi. So kalau ikutkan boleh pergi belah sana. Belah sana ada empangan Timbang Taso dengan ada dia punya terowong. Tapi disebabkan ada budak kecil, kita tak pergi dah ke sana. Kita main tengok belah laut je. Budak terbandingkan lah. Tamat sudah. Tapi usadanya budak-budak takut. Budak ni? Budak ni je berani. Ngantuk. Tapi ngantuk. Ya. Budak ni tak ngantuk. Dah sampai. Lebih best lah. Korang pun patut datang lah dekat Kampung Y ni. Support orang kampung punya bisnes-bisnes kat sini. Lepas Kampung Y, kita singgah ke Kuala Perlis. Kita lepak-lepak je, santai-santai dengan dia ni. Lepas tu, kita pergi makan ikan bakar dekat belakang ni. Kita makan ikan bakar. Jom. Nasi goreng sotong tepung, chicken chop, semua pakat tengah makan dekat Kuala Perlis.